Assalamualaikum, hai. Hari ini 16 Ogos. Pak Saleh cuba habiskan G7 ke Yong Belai dengan anak Pak Saleh, Ajwat, serta 34 orang. Jam 3.02 pagi sampai ke pintu rimba. 16 ke 15 jam standard lah. Mana kalau bawah daripada tu ke slow lah, tapi tak apa, normal tu. Yongbla dia punya puncak tipu ataupun anak-anak bukit dia banyak. Jam 3.13 kita orang bergerak. Sampai ke puncak tipu nombor 5. Tepat jam 5 sampai ke Kem Tudung Periuk. Kita rehat sini sekejap. Ni Gunung Pipa. Kem Tudung Periuk. Baik. Gunung Pipa. Okey, kita orang rehat sini sekejap. Tak pasti sampai pukul berapa. Awal lagi ni, nak tunggu subuh lagi sejam. 6.16 masih di Kem Tudung Periuk. Baru selesai salat subuh. Jam 7.07 pagi. Masih lagi on track daripada Kem Tudung Periuk tadi. Jam 7.22 masih lagi on track di kawasan Mosi. Memasuki kawasan pokok buluh kecil ni. Allahu Akbar. Okay. Betis kaki Kinabalu belum lagi sembuh. Dah naik Yong Belah, padan muka. Siapa suruh? Subhanallah. So, okay, kita jumpa lagi atas nanti. 7.56 pagi masih lagi di trek bonsai yang sangat cantik. Depan ni katanya ada kem kasut. InsyaAllah Pak Saleh nak sarapan kat situ dulu. Kita ke situ kan masa untuk sampai ke kasut. Jika anda dah sampai ke kasut, anda boleh patah balik. Jam 9 pagi sampai ke ni kem kasut aduh ya. 17 pagi pasal dia bergerak daripada kem kasut untuk puncak. Katanya dalam 1.5 jam boleh sampai. Pace Pak Saleh ni mungkin 2 jam lah kot. Okay, kita jumpa dekat puncak nanti pula. Masih lagi on track daripada kem kasut nak menuju ke puncak. Rasanya dalam hampir separuh lah perjalanan daripada kem kasut tadi. Dan trek sekarang memang mencabar. Cabaran sekarang ni adalah akar. Memang kena memanjat akar dan tanah gambut. Pemandangan subhanallah masih macam tadi, sangat cantik dengan hijau mosi di sekeliling kami. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jam 10.25 sampai juga ke puncak
Yong Belar. Subhanallah. Di atas sini saja. Puncak G7 Yong Belar, gunung ketiga tertinggi di Semenanjung. Sorry. Okay. Dan G7 yang ke-6 bagi Pak Saleh. Alhamdulillah. Tambah. Konten dia dekat mana? Ya. Oh, ni. Okey, nanti sekejap. Mantap man. Ambil gambar. Mantap man. Macam inilah rupanya view puncak Gunung Yang Belar. Thank you very much. Okey, selesailah misi Pak Saleh dengan jam 11.07 turun ke bawah. Okey, so setakat ini saja. Selesailah misi Pak Saleh untuk hari ini. Tuan dulu. Setakat ini saja perkongsian Pak Saleh pada hari ini. So terima kasih semua yang support, yang follow Pak Saleh. Jumpa lagi insya-Allah dalam video yang akan datang. Bye bye dan assalamualaikum.